Pernah tak kau rasa macam sorang-sorang je, terasing dalam perjalanan hidup yang penuh liku-liku ni? Ada masa kita rasa hilang arah, tak tahu mana nak tuju, kan? Rasa macam beban hidup ni terlalu berat untuk dipikul seorang diri. Tapi tahukah kau, dalam setiap langkah yang kita ambil, ada satu janji yang tak pernah pudar. Janji yang datang daripada kasih Tuhan yang Maha Besar. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia melihat setiap jejak langkah kita, setiap cabaran yang kita hadapi. Ingatlah kata-kata dalam Ulangan 2:7 ini yang memberikan kita kekuatan. Selama 40 tahun ini, Tuhan Allah kamu telah menyertai kamu. Kamu tidak pernah kekurangan apa-apa. Jadi, janganlah biarkan keraguan membelenggu hati kau. Percayalah, kasih Tuhan itu sentiasa ada, meliputi setiap detik hidup kau. Dia adalah penjaga, pemelihara, dan penunjuk jalan yang setia. Walau apa pun yang datang, peganglah pada iman, kerana dengan Dia, kita takkan pernah kekurangan. Teruskan melangkah dengan keyakinan, kerana kau tak pernah berseorangan.